10 dinar 1 tahun mungkin nampak besar, tapi bila pecah kepada step by step, rupanya memang mudah untuk capai. Yang penting tahu target. 1 dinar 4.25 gram. So, 10 dinar 42.5 gram. Ini target kita untuk 12 bulan. Okey, kita pecahkan kepada 12 bulan. 42.5 bahagi kepada 12 lebih kurang anggaran 3.5 gram sebulan. Maksud sekitar 3.5 gram hingga 4 gram lah setiap bulan kita kena simpan. Dianggarkan 1 gram RM590. Simpan sikit-sikit, lebih senang nak konsisten. So, RM550 darat dengan 3.55 gram ataupun lebih kurang RM2,094 lah sebulan. Anggaran purata RM2,000 ke RM2,200 sebulan. Kalau rasa besar untuk 1 bulan, pecahkan kepada mingguan. Cara paling mudah nak kumpul, guna saja Gap Accumulation Program. Masukkan je RM500 setiap minggu ataupun lebih kurang RM2,000 setiap bulan. Cukup 42.5 gram, terus keluarkan emas fizikal 10 dinar. Target besar memang nampak susah. Tapi bila pecahkan kepada langkah-langkah yang lebih mudah, 10 dinar ini senang sangat untuk dicapai dalam masa 1 tahun. Untuk tuan-puan yang nak bermula, boleh saja klik di link bio ataupun pin post saya ataupun button sign up yang saya dah sediakan itu. Saya akan bantu tuan-puan mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Jom follow saya, Design Your Future with Gold.